Hai, Assalamualaikum. Hey guys, video yang baru. Video yang baru. Video kali ni lepas kita cerita pasal niche content, pasal introvert, extrovert, bla bla bla, whatever semua, video hari ni aku dapat satu feedback juga, which is aku pun macam cakap, aku nak juga buat video ni kan. Kalau orang kata, sebab yalah, kalau kau search, kau Google, kau YouTube, kau tengok ramai sebenarnya orang yang boleh buat income. Banyak ke sikit tu rezeki masing-masing lah, tapi boleh buat income dekat YouTube, boleh buat income dekat buat content. Tapi aku tak tahu nak cakap apa. Which is, dia ni bukanlah seorang yang super extrovert ataupun super introvert, middle-middle lah, biasa-biasa lah. Dan dia tanya pendapat aku, apa yang aku nak kena buat which is, benda ni best tau, bila orang-orang bagi kau feedback macam ni. Jadi kau banyak idea tu kau buat konten baru. Jadi aku pun hari ni aku rasa aku nak besarkan benda tu. By the way, nama aku Hafiz Izami. Siapa-siapa yang kenal rapat akan panggil aku Yami lah. Siapa yang belum kenal, panggil je nama Hafiz Izami tu lah. Sebab jarang kadang-kadang nak pakai nama Hafiz ni, sebab adik-beradik aku yang lelaki semua nama Hafiz. Kau panggil Hafiz semua pandang, payah juga. Tapi tak apa, tolak tepi benda tu. Kita cerita pasal apa yang aku nak cerita tadi. So dia cakap dengan aku tak tahu nak buat konten apa, aku tak tahu nak cakap apa. Which is macam aku cakap, kau dah boleh pilih niche kau, whatever apa semualah. Jadi aku pun cakap dengan dia, kau lepak kedai mamak tak? Lepak lah, saya tak lepak pula. Average kau lepak kedai mamak berapa jam? Berapa minit? 20 minit? 30 minit? Kalau kau melepak dengan kawan kau, melepak lama lah, 2 jam, sejam. Tahu cakap dia betul lah tu. So kalau kau boleh lepak kat kedai mamak sejam 2 jam berbual, kenapa kau tak boleh buat konten berbual juga? Faham tak? Different dia adalah, satu kau berlepak, satu kau buat konten lah. So kau buat lah macam apa yang kau berbual kat kedai mamak tu. Contoh, kau lepak kedai mamak, bukanlah majority, ramai lelaki yang lepak kedai mamak, kalau dia jumpa geng dia, mungkin cerita pasal sekolah, mungkin cerita pasal kerja, mungkin cerita pasal bola. Macam aku, kalau jumpa geng yang tengok bola, kita akan cerita pasal bola. Kau boleh on and on 2-3 jam, 4 jam pun boleh. Kalau aku lepak dengan geng cerita pasal muzik, muzik lagi bahaya. Kau boleh cerita daripada pukul 8-9 malam tu sampai pukul 7-8 pagi besok. Sebab benda tu besar dan banyak, barang baru apa, benda-benda tu lah. Sekarang ni buat lagu macam mana, sound apa yang best, barang apa yang baru. So benda-benda tu banyak gila. Sama macam cerita bola tadi, and cerita-cerita lain lah. Macam aku cakap tadi, kau boleh lepak kedai mamak dan cerita panjang-panjang lebar, berjam-jam. Kau buatlah benda sama dekat sini. Kau ambil phone kau letaklah pakai macam ni, stand ke apa ke. Ini studio aku, by the way, this is my studio. This is my studio. Aku ada target aku, korang doakanlah aku ada target. Mungkin sampai satu masa aku akan ada studio sendiri lah, yang betul-betul proper studio. Which is sekarang ni sebab aku juggle a lot of things. Aku juggle, buat tu, buat ni. So yang ni aku ambil juga masa untuk buat. Sebab aku rasa kalau aku cakap dengan orang, kau kena buat ni, buat mana, kau tak, aku sendiri tak boleh buat. Which is orang kampung aku panggil bongak je kau ni. Faham tak? Jadi kau kena bagikan masa tu lah. Aku ambil masa dan aku cuba. Kita tengok dalam masa 2 minggu ni, aku akan post setiap hari satu video, satu hari satu video. Macam itulah kita cuba. Kita cuba. Kecuali ada masalah-masalah yang tak dapat dielakkan lah, kesihatan ke apa ke. So benda-benda macam itu. So back to tadi, apa yang kau berbual kat kedai mamak tu, kau cerita dalam ni. Beza dia adalah, macam aku cakap lah, macam aku punya video yang sebelum ni pasal introvert, extrovert apa semua ni, bila kau cakap, dia tak reply lah, dia tak bagi feedback. Tapi kau cakap lah pasal benda tu. Mungkin kau nak cakap pasal engineering, kau cerita lah pasal engineering yang kau terror. Ujung-ujung is back to your own niche. Kau suka yang mana? Aku banyak benda yang aku suka. Seriously, aku suka cerita pasal financial. Aku dah jumpa 2-3 orang yang which is bukan klien pun, dia bertanya, berbual, berborak, dan kita cerita pasal financial. Mungkin side aku bercerita financial tak sama dengan dia punya ejen. Dan tidaklah aku nak ambil dia jadi klien kalau dia dah ada ejen. Tapi bukanlah, tapi tu tolak tepi. Tapi benda tu lah, aku suka cerita pasal financial. Aku suka cerita pasal benda tu. Aku suka cerita pasal muzik. Kan? Aku suka cerita pasal muzik dan aku suka cerita pasal konten
konten yang aku suka cerita adalah sebenarnya aku menyeru dan mengajak ramai orang untuk buat konten. Sebab macam aku cakap tadi, dunia akan berubah ke zaman AI. Tadi ke video sebelum ni tak apalah, aku tak ingat, nanti korang tengok je lah. So dunia akan berubah ke AI. Bila dia berubah ke AI, engkau mungkin ketinggalan dan kau mungkin tak dapat apa-apa. Rugi lah untuk kau. Faham tak? Ambil contoh dia macam gini lah. Dulu kau pakai 3310, kau pakai telefon yang biasa-biasa tu, kau macam apalah nak pakai telefon tu. Tapi orang slowly dia pergi SMS, dia pergi MMS, kau ada infrared, kau start Bluetooth, kau naik. Lepas tu sampai satu time ni kau pakai BlackBerry. Masa kau pakai BlackBerry ni, kau cakap inilah dia final telefon yang memang kita akan pakai BlackBerry je sampai mati. Kau nak yang ada button sebab senang kan, biasa pakai keyboard, jadi senang nak pakai button. Tapi kat mana BlackBerry tu? Yang aku nak cerita adalah teknologi tu dia gerak tanpa tunggu kau. Kalau kau tak enhance diri kau untuk ke sini, kau akan ketinggalan. Kalau kau gunakan alasan kau lah, aku tak ada topik apa semua, seriously, konten ni akan lebih jauh maju. Sampai masa nanti influencer ni semua akan tertewas dan habis lah. Zaman influencer tu habis. Sebab apa? Sebab ada digital influencer yang lebih dahsyat, knowledge lagi tinggi. Kau tanya apa semua dia boleh jawab. Kita, knowledge kita on certain things. That's why buat sekarang. Bila kau start buat sekarang, kau ada something extra income mungkin. Kalau kau buat business, mungkin kau boleh besarkan lagi branding kau. Macam aku cuba besarkan branding aku ni. Dulu kau nak makan apa-apa, kau kena pergi cari kedai. Kau cari kedai tu, cari lah sampai jumpa orang tu kata kat sini, kau pergi cari. Lepas tu kita dah ada Waze. Sekarang dah zaman social media. Jadi orang guna social media ni, cari kedai dah jumpa, cari kedai dah jumpa. So brand dia dah besar, brand dia makin besar. So macam aku cakap tadi tu, contoh, kalau kau owner business tapi kau malu lah, aku tak tahu nak cakap apa lah. Kalau kau ada benda kecil-kecil kan, macam aku cakap, kau boleh bersembang lama kat kedai mamak. Kenapa kau tak boleh buat konten? Nanti mungkin aku akan kupas. Kalau kau buat konten ni boleh buat duit ke? Ada 2, 3 cara, 4, 5 cara, 6, 7, 8 cara, 10 cara untuk kau buat extra income. Atau kau buat bisnes, kau nak boom kau bisnes kau. So benda-benda macam gini lah. Tapi back to kita punya topik hari ni tu. Kalau kau boleh duduk kat kedai mamak borak 2-3 jam, kenapa kau tak boleh buat video untuk cerita 10-15 minit? Benda yang sama. Kau cerita pasal bola, kau cerita pasal bola. Kau suka ni, tapi itulah, janganlah cerita pasal perempuan. Kan, perempuan jenis macam mana. Tapi tak tahulah, mungkin kalau kau suka sangat kan perempuan tu, kategori macam mana, apa benda kau buat lah. Tapi kau tanggung lah sendiri. Aku tak campur lah hal-hal macam gitu. Kan, cuma fokus dekat benda yang, pada aku, fokus dekat benda yang boleh add value dekat orang, bagi vibe extra dekat orang. Jangan post banyak benda negatif. Macam aku cakap video-video sebelum ni lah. So macam aku cakap, kau boleh borak kat kedai mamak 15 minit. Kenapa kau tak boleh buat video? Borak kedai mamak 2-3 jam. Kenapa kau tak boleh buat video 10-15 minit? Kenapa tak boleh buat? Boleh je. Kalau kau boleh muha kan? So benda macam itu. Ataupun ini satu lagi lah, aku bagi kau idea. Kau ajak kawan kau ni yang kau rajin berbual atau kau lepak dengan dia hari-hari ni, kau ambil satu kamera, kau letak, kau bual je dengan dia, kau record. Faham tak? Jadi contoh kau cerita sebola, semalam Arsenal main macam ni, Liverpool main tak bagus, MU lagi teruk, whatever apa semua, kau record. Kau bual lah 2-3 jam. Lepas tu post. Kau buat lah, every week kau dah ada content. Jadi kau mungkin rehat dalam bulan 6 sampai bulan 8 tu, kau boleh rehat lah. Waktu apa, season break kan, kau rehat lah. Ataupun mungkin kau boleh buat konten pasal ni apa, transfer market pula. Sebab aku rasa dalam bola, antara yang ditunggu-tunggu adalah transfer market tu. So benda tu lah. Satu lagi, ini untuk budak-budak yang zaman sekarang, yang bila aku tengok kau melepak kat kedai. Bila kau lepak kat kedai, kau main game. Zaman aku bila lepak, kita lepak berbual. Sekarang zaman lepak kedai, main game. So instead of kau hanya main game, kau record lah. Kau record screen kau tu,
atau kau setting lah macam mana, kau cari lah macam mana setting yang boleh buat sambil kau boleh bercakap tu, kau record, kau post lah. Video game dekat semua platform termasuk YouTube, meletup kalau kau buat. Seriously, meletup. Towards the end, it's not about kau boleh bercakap ke tidak, kau introvert ke extrovert ke, kau tak tahu nak cakap apa, kau lepak kedai mamak berbual banyak ke, atau kau main game ke. Konsisten atau tidak kau buat. Kalau kau hanya buat satu video, tahun depan lagi satu kau post, lambat lagi lambat. So pokok dia adalah buat. Kalau kau tak buat, tak jalan, tak jadi. So korang ada lagi apa-apa feedback, kau bagi tahu je. Kau bagi tahu. Kita cuba kupas lagi topik tu. Aku rasa benda-benda macam gini seronok bila kau start buat konten dan orang bagi feedback, dan aku boleh kupas apa perasaan dan apa rasa kau tu. Benda tu sangat best. So apa lagi yang kau rasa aku susah lah nak buat konten, kau komen, aku try kupas apa saja komen kau tu, supaya kita semua boleh maju ke depan. Bukan perut je yang maju ke depan, kita boleh maju ke hadapan. Mungkin kita boleh buat duit bersama-sama, dan kita boleh berjaya sama-sama. So fikir-fikirkan. Ciao.